Masih tak okey lah. Hubungan lah, Mek. Kata. Takkanlah masih sedih. Jangan masih sedih. Kita kan nak pergi kilang ni. Dengar ni, I nak cakap ni, contohnya bunga ni, I bagi dekat Mira tau. Tak apalah, yang ni Yuti macam pegangkan dulu. Oh, tak boleh Boleh. Tak makna saya Yuti. Saya simpan bunga ros sampai sekarang tau. Tengok ni, elok lagi bunga ros. Hebat tak layu. Tak layu sebab saya nak ingat hari ni. Betul ke? Betul. Dari Korea? Tak tipu? Tak. Macam mana boleh tak layu ni? Saya simpan dalam fridge. Okey, disebabkan Fatah ni masih lagi tak ada mood, tak apa. Kita main nyanyi ikut abjad. Siapa yang lambat, dia kalah and then dia kena denda. Andai hari esok dunia. Penyamar! Patutnya scene karaoke dalam bas tu, saya dengan awak. Kan, kita karaoke. Lepas tu macam Yuti dengan Acha masa tu. Lepas tu kita macam kita teka lah, siapa penyanyi sebenar, siapa penyamar. Tapi end up scene tu jadi lain. Scene tu dengan mem-mem kena karaoke, dengan Yuti kena karaoke, saya karaoke, kita orang semua penyamar. Itulah saya pun nak tanya. So sebenarnya mem tadi tu penyamar ke penyanyi sebenar? Penyamar! Takkan ku berundur selagi ku ada kamu. Wah, tepuk tangan. B. Okey, B. Bila kekasih Lagu tadi. mengundang Itu lagu aku tadi. pulang, maligai menanti, penuh gemilang. Si. Pegang. Si. Sama I bilang untuk you. Cik, apa? Cocek. Itulah bunyi cicak. Maka jawab ibu cicak. Cicak. Cocek. Di dut. Wah. Ni. Ella Ewa bule teraju tiga. apa Okay, go. Cepat kita kat Korea ni. Okay, 1, 2, 3. Fantastic baby dance. Ayo. Okey, so pemenang tadi setelah dinilai-nilai, pemenangnya adalah Fatah. Thank you. Walaupun suara saya tak sedap. Okey, sebabkan Yuti kalah, Okay. kita akan paksa dia untuk makan orange sekarang. Makan orange. Di pagi-pagi buta ni. Ya, makan dengan kulit-kulit sekali. Вау! Вау! Браво, босс! Браво! Ты лучший. Makan dengan kulit sekali baru terhibur. Maju. Okay, kalau Fatah pula, Fatah nak bagi apa dekat Amira? I akan bagi bunga ros. Kalau nak tahu, bunga ros ni pun ada kena dengan produk kita tau. Yang ni betul-betul. Oh, PDRM? Bukan PDRN. Bukan PDRN yang polis negara bukan. tu. Oh, bukan Polis Diraja Malaysia. Bukan. Okey. So, PDRN ni kita menggunakan rose, menggunakan orange. Okey, Jadi faham. kenalah kau nak bawa dekat Amira Othman bunga rose tu. Faham. Okey lah Faham. kalau macam tu. Maksudnya Faham tak, faham? Faham lah. Maksudnya dia plan B. Plan B. Supaya plan base. Plan ke plan? Plan B. Plan tu kita yang plan. Kita plan nak ni kan? Saya sebut tadi apa? Plan. Kena support Jom Jalan Risau Skin Korea ni sebab macam-macam unplanned kan, benda-benda yang kita tak expect jadi pun jadi. So that's why korang kena tengok lah, dia genuine lah kan. Genuine lah. Apa yang- Bukan senang sebenarnya nak buat benda-benda spontan ni. Betul. So make sure korang tengok, okay?